Yo, sahabat-sahabat korang semua, apa khabar? Korang semua jaga diri dengan baik. Yo, dah lama tak post video top speed. So, hari ni saya nak buat top speed Y16ZR V2. Ini motosikal tahun 2024. Walaupun dari spek dia tak berbeza dengan V1, tapi hari ni nak cuba tengok adakah dia berbeza. So semua spek dia sama, dia masih basically engine, chassis semua sebiji sama, fairing dia ada lain sikit. Cuma kali ni model ni ada ABS. So kita tengok adakah benda-benda lain yang diimprove pada motosikal ni ataupun hanya pada ABS sahaja. Jom kita tengok. Jadi seperti biasa guys, motosikal punya meter biasanya mesti ada ralat tu lah. Ralat tukar biasa lah. So hari ni nak tengok betapa ralatnya meter Y16ZR V2 dengan GPS. So kalau you tengok meter ni tulis 65 je. Kalau 65 km sejam, GPS 61. So dia ada ralat 4 situ kat 60 km per hour. So GPS menunjukkan speed sebenarnya 61. So kalau lagi tinggi ni top speed, lagi banyak kot ralat dia. Tak tahulah. Dulu saya pernah buat juga Y16ZR V1, tapi saya tak buat GPS. Saya buat top speed dia punya meter saja. So kita boleh tengok top speed meter dia dengan top speed GPS. Top speed sebenarnya berapakah beza dia. So motosikal ni memang stock standard baru lagi 2024 tak salah dia punya odometer baru 2464. So memang baru lagi lah. So jom kita tengok betapa banyaknya dia punya perbezaan. First and foremost, memang motosikal ni comfort lah. Memang saya suka motosikal ni. Ini adalah antara kapcai paling comfort lah pernah saya bawa. Dan seperti biasa lah, motosikal ni kelainan dia ialah dia ada 155cc dan dia juga ada VVA. So antara 7,000 km RPM 7,000 dia akan start buka VVA ni. So dia buka air intake dia lebih besar sikit, supaya dia macam ada turbo sikit lah kan. Tapi kalau dia buka VVA tu, korang faham sendiri lah dia punya minyak macam mana. So mesti makan lebih lah. Tapi kalau tak buka VVA, memang saving lah sikit. So hari ni kita punya misi ialah nak tahu berapa top speed kat meter dia dan berapa top speed dekat GPS dia. So, jom guys. Okay guys, so sekarang kita akan cuba tengok top speed Y16ZR 2024 versi V2. Bismillahirrahmanirrahim. So top speed bergantung kepada berat badan rider, angin, dan juga temperature lah. Depending on temperature engine, temperature angin, banyak benda lah kriteria yang bergantung untuk dapatkan top speed ni. Jalan juga ada macam ni, naik turun ni akan efek lah sebenarnya. So untuk rider 5 kaki 10 macam Gala ni, motosikal ni rendah, memang saya rasa kena tundur lah this time. Dah lah, berat badan rider ni pun memang 80 kg. Terlampau banyak sangat makan nasi. So dia memang efek lah. Let's go. Nak kena tunduk sikit ni. Sudah 102, GPS 95. Okay, meter 125, GPS 118. Oh, meter 130, GPS 123. 132, GPS 124. Alamak. Jalan ni pula tak kata dah syok lah dengan kereta semua.
GPS 122, 132 GPS 124, 133 GPS 125. Ayo. Wait. Alamak, ada rider down lah. Terus tak ada mood. So, harap korang semua enjoy video ni. Harap maaf saya sangatlah sibuk lately dan sudah lama tidak membuat video. Harap korang semua enjoy video ni. Dan do hit the like button and smash the subscribe button, guys. So, kita akan... Alamak, best lah motor ni. Motor ni memang best lah yang kau dengar. Memang suka gila dia clutch. Harap korang semua jaga diri dengan baik. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. So, ride safe and stay safe, guys. Ciao.